Weh Ifan, aku nak kau pergi bazar Ramadan ni. Kau ada nak kira apa-apa tak? Kau belikan aku otak-otak, ayam bakar dengan roti john je. Okey, tu je ke? Ya, tu je. Okey. Ish, mana sila ni? Dah nak buka puasa ni. Assalamualaikum. Ifan, aku dah beli makanan yang kau order tadi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftalna hirahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ush, tak sabar ni nak makan. Ha? Apa ni? Aku minta kuih otak-otak. Apa sah dia bagi otak betul ni? Tak apalah. Janji aku ada ayam bakar. Ha? Waduh! Ini bukan ayam bakar. Ini dah ayam hangus. Tak apa. Aku ada roti john. Ah! Apakah ini? Aku di scam ke? Itulah. Buka tak baca bismillah. Dah lah. Bayar aku buka makanan aku. Aku minta yang besar. Apa sah dia bagi kecil? Ini scam ni. Itulah. Buka tak baca bismillah. Kau ni apa sal? Aku tak kacau kau kan? Tadi kau buat aku boleh. Aku buat kau tak boleh. Itu tadi kan? Bukan sekarang. Tak payah dah nak ukit-ukit. Oi, korang boleh diam tak? Kita orang pun nak berbuka. Tak payahlah bising gaduh sangat. Diam boleh tak? Bermekar je. Dah lah kita orang kena scam kat bazar Ramadan. Kau pula nak bising.